Assalamualaikum. Pika comeback lagi dengan barang EcoShop. Untuk korang yang tengok ni, Pika pergi EcoShop tau. Hari ini hari Sabtu macam biasa. Dan Pika habis dalam RM70. So apa yang Pika beli? Untuk RM70 ni korang banyak ini. Tapi ada some item yang dah Pika bagi dekat office lah tadi. Untuk kegunaan office. Ini memang barang dekat rumah ni lah. Kita tengok apa yang ada dalam plastik bag EcoShop ni korang. Sebenarnya Pika dah lama tau tak pergi EcoShop. Jadi ada some item yang memang Pika guna harian. Pika beli dekat kedai Eco je. Contoh macam getah rambut. Yang barang yang beli hilang. First yang korang nampak yang besar ni korang tengok ni. Ini tahu tak? Pika pergi tadi. Ini macam baru tau. Baru sampai. Korang tengok ni. Besar gil. Pelapik kaki ni Pika beli dua. Dekat bahagian sink dengan dekat tandas dapur. Dua pelapik kaki yang sama. Kucing. Comel sangat-sangat weh. Dia punya motif kucing warna kelabu, so dua kat situ. And then ini satu lagi Pika beli untuk wallpaper ni. Sebenarnya Pika nak tampal dekat meja. Pika nak beli meja, lepas tu meja yang duduk tu kan, yang kita boleh guna duduk tu, meja yang rendah tu. Dan Pika nak tampal wallpaper hitam ni dekat meja. So wallpaper ni macam like marble lah, tapi dia colour hitam. Dia colour hitam, marble macam putih-putih macam tu. Dia kata naklah beli putih nanti kotor kan, so beli warna hitam. Sebab meja tu pun warna hitam sebenarnya, dia punya base warna hitam. So satu wallpaper letak kat meja. So next kita ada ni korang. Ini Pika dah makan dalam kereta tadi, masam weh. Sweet sour gummies. Masam. Dah nak habis dah. Nah, masam. Okay. Jelly ni Pika beli dekat budak-budak ni lah. Diorang ni memang suka ni. Letak dalam peti ais. Mazam! Sejuk kan? Diorang akan habiskan. Cepat je ni habis. Lepas tu, colouring book. Ini pun untuk si Bella. Kita tengok Pika tak buka tadi. Biasa colouring book dia terbuka kan. Yang ni dia tutup dengan ni plastik. Tu kita tengok Pika beli ni untuk budak umur 4 tahun. Kira okey lah kan. Sebab dia ada, so dia boleh rujuk kat sini lah. Dia ada rujukan colour, macam mana nak colour kan. Budak-budak kadang dia tak tahu. So memang sesuai lah. Untuk 4 tahun punya nak mewarna ni. Cantik ni tak ada pula. Tapi okey lah. Budak-budak 4 tahun dia tak boleh yang kecil-kecil tau korang. Kalau kita bagi yang besar macam ni, senang diorang nak mewarna sebab dia besar. So kalau guna krayon pun tak ada masalah macam tu. Lepas tu, Pika ada juga, ini aku tak tahu lah kenapa aku beli, tapi aku rasa macam berguna. Gantung je dekat dapur, tisu dapur. So kita gantung, kita buka kat sini. Buka dekat bahagian bawah ni. Kita tengok tisu dia macam mana. Okey tak? Ni. Ini tisu lepas makan lah korang. So tisu ni kita gantung je kat dapur. Okey je? Okey lah. So, satu tisu dapur. Lepas tu kan kat rumah ni dah habis dah pengorek telinga. Pika belilah yang cotton buds ni yang dalam bekas. Sebabnya kalau kita beli dalam plastik tu, dia selalu hilang. So, kali ni Pika beli yang cotton bud dalam bekas. Jadi dia tak akan hilang lah. Hopefully. Okey, lepas tu kita ada, ini Pika punya korang. Ini bukan anak-anak Pika punya, ini Pika punya. So cute. Pika ada yang sebelum ni tapi warna purple. So tadi ada last warna pink. Korang tahu tak ni apa? Korang, ini bukan ubat gigi ini bukan berus gigi. Ini adalah pen. Pen. Tapi pen yang pelbagai warna lah. Cantik weh. Bukan cantik lah, comel. Walaupun kita dah berumur mak-mak kan. Tapi kita nak barang comel-comel awak. Tengok cute gila weh. Dalam kotak macam cute. Kalau nak bagi hadiah pun boleh untuk anak-anak ke kan. Tengok. Dan dia ada lebih daripada 5 colour. Rasanya ada 10 colour, betul tak? 10 colour. 10 colour pen macam tu lah. Warna pink, purple, hijau, orange, kuning, hitam, coklat, ada semua kat sini. So cute lah. Just tekan je nak pakai warna apa. Tekan je. Lepas tu kat atas ni ada comel weh. Yang suka warna pink memang akan teruja kalau dapat ni. Pika suka warna pink
Tengoklah, hari-hari pakai pink. So, yang ini next kita ada 5 layer cotton puff. 5 layer. Sebelum ni kita tengok yang 1-2 layer ni 5 layer sekarang So, Pika beli ni untuk Pika pakai toner. Untuk bersihkan makeup jugalah. Dia punya cotton puff ni ada 5 layer. So, dekat sini pun dia tulis ni, korang boleh cabut satu-satu. Dia cakap, dia macam boleh split the cotton puff into 5 layer. Boleh split kan? Daripada satu cotton puff tu boleh split satu-satu. Dahsyat teknologi sekarang. Kena RM2 je. Ni satu ni dalam ni ada 80 pieces. Okey, yang ni untuk Pika jugalah. Untuk toner. Untuk Pika apply toner dekat muka, so Pika nak pakai ni. Next kita ada, ini kenapa Pika beli yang ni? Ini hand sock. Sebab Pika rasa macam kebanyakan baju-baju Pika memang dia sampai sini je. Jadi kalaulah kita malas pakai yang hand sock yang baju yang separuh tu kan sampai ke belakang, ini yang separuh sampai ke belakang. Jadi Pika beli yang ni, so senang. Kalau macam immediately kita nak buat video ke apa, kita just apply je pakai kat sini, senang je, sarung je kan. So Pika beli warna pink lah. Sebab apa? Sebab baju Pika banyak warna pink. So warna pink untuk hand sock ni, pink yang warna pink yang pale pink lah, macam ni, cantik kan. Next kita ada, korang ini apa tahu? Ini pun barang Pika. Maaf cakap, so cute. Korang tengok dah terkoyak sebab ada satu je. Walaupun dia terkoyak tapi dia sangat cute, so Pika ambil jugalah. Terkoyak tu plastik je, so Pika ambil juga. Ini Pika rasa macam Pika nak letak duit shilling ke. So senang kan? Dia cute sangat korang. So letak je kat dalam ni. Kat dalam ni tak ada apa pun. Kosong macam ni je. Okay? Ada satu ni je tadi. Walaupun plastik dia dah terkoyak kan, I don't care. Janji cantik cute sangat. Ni untuk Pika lah, nak letak duit shilling. Lepas tu kita ada, ini memang Pika akan selalu belilah. Getah-getah rambut ni korang, memang Pika akan selalu beli. Benda ni memang akan habis. Tak tahulah dia pergi mana. Tak tahu dia hilang ke mana. Kalau yang ni, Pika beli yang getah rambut yang ni macam boleh guna pakai 2-3 kali lah. Sebab dia kain kan, yang sejenis kain tu. Tapi colourful lah. Yang ini pula yang jenis yang jenis getah. Yang jenis getah tu. So kita kalau lepas guna biasa Pika buang. Walaupun dia tak putus lagi pun Pika memang akan buang. Jadi dua jenis yang berbeza lah kat sini untuk budak 4 tahun pakai. Next kita ada, ini apa ni Sefia? Ini anak Pika punya. Ni apa ni Sefia? Ini rak. Dia kata nak letak apa kat dalam ni. Ini memang untuk Pia lah. Boleh Mami buka tak Pia? Buka, okey. Kita buka lah. Sebab tuan dia bagi buka, kita buka je lah. Kita tengok apa. Macam mana ni Pia? Oh, dia buka macam ni style. So nak bubur barang, buka daripada tepi. Atas ni boleh letak eraser ke apa. Kat bawah ni, kat sini boleh letak pensel ke apa. So cute kan? Pembaris ni boleh. Next kita ada double-ended correction tape. Oh, okay. Yang ini correction tape sajalah. Lepas tu kita ada lagi banyak korang. RM70 I spend. Mestilah banyak. Korang tengok ni. Ini puding. Puding. Yang ini Pika nak letak dekat peti ais, dekat bahagian beku. Sebab kita orang suka makan yang beku punya. Jadi bila kita bekukan, dia lagi sedap korang. Dia macam lagi sedap daripada aiskrim. Lagi level up daripada aiskrim. Sebab puding yang dah beku lagi sedap. So Pika beli yang ni memang untuk budak-budak ni. Untuk Pika sekali sebenarnya. Lepas tu kita ada, ini best red plum candy. Yang ni kan, masa kecil-kecil Pika selalu makan benda ni. Korang pernah makan tak benda ni? Ada kat dalam tu ada asam masin. Lepas tu dia ada, kat luar ni dia macam manis lah. Macam madu. Macam honey. Sebab tu lah nama dia red plum candy. Dia sedap lah. Bagi Pika sedap. Dia masam manis. Kalau korang tak pernah try, korang pergi cari kat kedai Eko. Yang ni dah lama. Daripada kecil lagi Pika dah makan benda ni. Tapi dulu besar sekarang lagi kecil lah. Okey dah. Next kita ada, macam biasa, Pika punya sepit rambut dah patah-patah ya. Sebab rambut Pika dah makin panjang, tak boleh potong lagi. So kita beli lagi lah yang ni. Tak tahulah lekat ke tak. Rambut Pika ni korang banyak. Rambut Pika kalau dia banyak tau. Walaupun dia gugur dia banyak. Dia masih banyak.
Jadi tak muat. Kadang kita punya sepit rambut tu, kalau beli yang kecil-kecil, saiz kecil-kecil tu, dia tak muat. Jadi yang ni, Pika rasa dah terpaling gajah dah Pika pilih kat situ. Dah terpaling besar dah. Lepas tu kan, lagi satu tips yang orang yang rambut banyak, bila dia nak pakai ni, sepit rambut, tips lah. Korang kena cari yang ada gigi kat dalam. Bila kita sepit rambut kita, dia akan genggam elok rambut kita. Lagi melekat elok lah. Untuk yang rambut banyak. Pika memang rambut banyak korang. Kena cari sepit yang besar dan ada gigi kat dalam. Ini tips jugalah sebenarnya. So next kita ada satu lagi square cotton. Yang ni pun sama korang. Cotton pad yang ni pun samalah. Cuma dia tak tulis pula kat sini ada 5 layer ke berapa. Tapi Pika beli 2 lah. Sebab Pika nak letak tingkat atas 1, tingkat bawah 1. Satu tip lagi untuk korang. Untuk cotton pad ni kan, Pika bukan guna sahaja untuk muka tau. Pika guna untuk lap cermin. Lap cermin, apa-apalah. Macam screen TV ke, cermin ke. Dia lagi senang bersih. Pika pakai cotton pad ni untuk lap cermin juga. Memang best. Sebabnya dia punya kesan tu lagi clear. So kalau korang tak percaya, korang cuba pakai cotton pad lap cermin korang. Lepas tu kita ada macam biasa korang. Pika dah cakap tadi kan, kita memang akan selalu hilangkan getah rambut. Walaupun banyak mana kita beli, dia akan hilang. Tak tahu hilang ke mana. Pika ada berapa ni? 6 pieces getah rambut. Yang ni memang untuk Pika lah sebab saiz besar kan. Pika memang suka pakai getah rambut ni. Dia macam nampak kecil macam tu. Bila kita tarik dia boleh tarik jauh. Lepas tu lagi satu, rambut Pika dah tebal tau. Kita tak nak pakai getah yang besar macam tu. So Pika pakai getah yang macam ni. Kita lebih ringan lah sebab rambut aku pun dah berat weh. Yang ni tak tahulah tahan berapa lama. Biasa satu set macam ni, biasa sebulan je. Dia tak tahu hilang pergi mana. Tapi I don't care. Beli lagi. Lepas tu yang ni pun, yang ini bukan untuk budak 4 tahun tu ya. Yang ini untuk budak 8 tahun. Dia pun selalu hilang getah rambut. Macam biasalah kan. So Pika beli lagi. Ini pun tak tahulah berapa lama boleh tahan. Getah rambut tu memang sentiasa hilang. Itu perempuan. So kita beli lagi. Tak ada masalah. Beli je lah lagi. RM2 je pun. Bising kenapa? Lepas tu kan tadi, Pika turun je tangga. Daripada tingkat atas ke tingkat bawah. Pika pergi dekat bahagian makanan. Bukan pergilah. Nak pergi kat kaunter. Weh, terjumpa lagi sos terbaru. Sos Korea weh. Sos Korea. Jadi kalau kita buat ayam Korea tu kan, ayam spicy ni kita boleh celup binatang. Okey, yang ni dia tulis sos baru. So kita boleh try ni, sedap ke tak tahulah. Yang nak buat ayam Korea tu ke, ayam Korea cheese ke, boleh try ni. Salut dengan sos Korea ni. Baru jadi Korea korang. Ni saiz kecil macam ni je. So kita try. Kalau sedap kita boleh guna. Boleh guna dan guna lagi. RM2 je pun. Lepas tu yang ni barang biasalah memang Pika akan beli. Thousand Island Mayo. Yang ini memang Pika selalu guna. So kita beli. Korang, ini bukan ada satu je. Dia ada banyak lagi. Ada yang cheese, ada yang black pepper. Sos dia banyak dan semua sedap-sedap. Sebab itulah Pika memang beli yang ni. Yang saiz yang ni. Korang pergi dekat Eko, korang pergi cari dekat bahagian sos. Memang sos dia orang bagus-bagus, letup macam tu. So rasanya dah habis dah. Okey, dah habis dah korang. Itu je lah barang yang kita beli dekat kedai Eko. Kalau katalah korang tak pergi kedai Eko dah lama, korang pergilah. Silalah pergi. Ada banyak banyak teknologi baru di kedai Eko tu. So pergi je. Yang dah habis getah rambut tu, pergi je tengok apa barang yang korang nak. Kedai Eko ni memang kita masuk takkan keluar tangan kosong. Percayalah. So itu saja video Pika kali ni. Harap korang enjoy. Kalau yang belum subscribe Pika tu, tolonglah subscribe korang. Tekan loceng juga. Sebab Pika memang aktif buat video. Cuma this time je, dah seminggu Pika tak buat video. Tapi setiap hari short mesti ada. Memang Pika akan selalu letak short. Korang jangan risau. So, thank you korang. Nanti balik subscribe, okay? Okay, bye-bye.